Ni hari kita ada misi. Kita nak bawa budak-budak ni pusing tahun Melaka naik motor. Saya Kamila. Saya Ahmad. Ni bini tua saya. Bukan apa, kadang-kadang anak ni dia dah selesa sangat. Asyik naik kereta je. Oh, kena aircon aja. Naik kita bagi dia rasa macam mana orang keluarga yang tak ada kereta cuma ada motor. Dia nak pergi berjalan ke mana-mana, pergi bercuti pun naik motor. Kita bagi dia rasa naik. Seksanya panas apa semua Jom kita layan. Sekali anak-anak ni kita kena ajar juga. Radio. Ya ke? Gantung dia kan. Nanti kita pasang radio. Bergerut je ada air. Macam baran lah dia pandang kita. Bahal dia. Makcik tu pandang kita. Dia dah masuk sempang tapi muka dia pandang kita bergerut dah air baran. Apa hal kau makcik? Kau jangan sampai aku sepak kepala kau. Sekarang kita dah sampai dekat Kelebang. Kita nak pergi makan apa? Apa kakak? Tadi jangan ada roblok ya. Anak-anak waktu balai rotek mati. Sorry sikit, rotek hidup brother. Ini apa? Kamis lah bapak. Aduh, tutup lah. Tak apa, jom kita terus pergi ke Jongke Walk. Next station kita. Kita masuk Jongke Walk. Laluan mungkin siang dah boleh jongang pada tepi. Motor kita dah parking. Kita masuk kedai ni. Ini kedai apa? Dia ni jual semua. So ini kita nak minum makanan kita, makanan yang sebab netizen ni pun macam bingai. Kerja nak cari salah orang yang halal lah kedai ni. Sekarang ni aku nak ajar kau masak kopi John. Boleh? Dalam tapi tak aircon lah, meja besar lah. Meja batu. Motor selamat, jom. Ambil kan? Angkat. Angkat. Budak-budak ni. Dia orang ni macam dia ingat apa? Naik ES5 ada Balenciaga lah. Bugata. Dekat Veneta. Angkat botol air adik tak? Tak payah. Ayolah. Okey. Jom masuk. Masuk. Okey, thank you. Tomorrow cannot. Keren. Thank you. Wow, berapa? Cantik. Tangkap saya. Tangkap他lah. Tangkap you lah. Okay. Terbalik. Terbalik. Macam ni dia. You nak tangkap saya? Tangkap tak? Dua-dua. Tangkap. Boleh dapat. Boleh. Sini ada. Yeah. Boleh. 2, 3. Ada. Dia buat video ke? Video lah. Okay. Mau you mau. Okay. Okay. Bye-bye. 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 Balik dulu tau. Anak kau punya spek. Papa, Mama tak ada akak. Sekarang kita dah makan. Kita nak sambungkan kita punya perjalanan. Pusing Melaka. Jom.
Nampak gayanya kita kena balik tukar kereta sebab budak-budak ni dah kong, bateri dah habis. Semua tidur atas motor. Langsung tak mencabar. Sini dah. Sini dah. Abang ni berhati di belakang. Dah mati. Migap. Migap dah mati Jendro ni. Ha? Willy, bayar lah. Peri mana boleh? Ini jam nak kencing mau bayar tau. Buat belanja. Sekali lagi. Nampak gaya ni misi yang gagal total sebab anak-anak tidur je. So, kita main Willy depan rumah ni lah. Plan dia kan nak bagi saya penat sampai malam. Dah, balik pakai motor. Cerita dia sekarang ni, mission kali ni gagal sebabnya anak-anak tidur atas motor. Kita kalau tak nak bawa sampai malam, kita nak bawa dia balik kampung. Tapi, hai, atas motor tidur. Sebab bahaya. Bila bahaya kita kena hold dulu, kita buat hari lain. Kita bagi dia tidur kat rumah siap-siap, cukup-cukup baru kita bawa dia. So, anak aku pergi main dengan anak-anak jiran kat sana sekarang. Kita biar dia enjoy dulu. Ini taman mainan. Ini rumah aku. Itu rumah aku. Itu taman mainan. Ini pot malam-malam aku main Willy apa semua dengan budak-budak taman ni kan. So korang janganlah iri hati ke apa aku cakap aku Willy kat jalan raya. Tak ada. Aku Willy tempat ni selamat. Ni jalan mati ni jalan mati. Nampak? Aku memang biasa Willy kat sini dan bukan Willy laju-laju. Kita Willy main slow Willy. Okey, kalau jatuh pun tak ada apa-apa. InsyaAllah. Kita menghiburkan jiran-jiran, anak-anak dia.